rim Jepun yang korang belum pernah tengok lagi guys. Okay guys, hari ni Wan Cina nak unboxing satu set rim Jepun yang korang belum pernah tengok lagi. So kita buka kotak dulu, tengok rupa rim ni macam mana guys. Inilah rupa rim dia, Race Vogue Racing NE24 daripada jenama Race yang sangat susah dijumpa atas jalan raya Malaysia. Tak tahulah dekat Jepun, tapi sini memang korang susah nak jumpa. Sebab rim ini Wan Cina sendiri order untuk kereta FK8 atau FF5 yang banyak rosak. Okey, memang diorang memang hari-hari tukar rim sebab rim diorang senang rosak. Okey. So kita boleh nampak design dia sangat simple, 4 spoke tapi nampak macam banyak spoke juga sebab 8 batang yang kecil ni, tapi kita boleh nampak corak dia macam 4 spoke sajalah. Okey. Finishing dia memang sangat-sangat cantik sebab daripada Race. Okey, memang semua rim daripada Race finishing dia sangat cantik. Warna dia ialah matte gunblade. Nak cakap lagi senang, matte gunmetal. Okey. Kita boleh nampak yang sini dia ukir made in Japan, Race Engineering, Vogue Racing NE24. Dia buat nama dia dekat sana dan juga forge. Okey, ini adalah satu rim forge. Dia sangat ringan untuk 18 inci guys. Okey. So, rim ini spek dia adalah 18 x 9.5 JJ, offset 45. Okey. Untuk kereta FK atau FF5 yang nak low weight, dia pakai rim ni susah nak sagat. Kalau nak pakai 38 tu sebenarnya tak sagat pun, tapi ada kemungkinan sikit lagi tinggi daripada ni yang kena sagat tu. Okey. So kita boleh nampak finishing dia memang semua sangat cantik. Okey. Matte gun black ni, okey. Dia tak ada anti slip, tak macam TE37. Okey. Dia tak ada anti slip. Okey. Kita nak tahu jugalah berat dia macam mana. Macam biasa Wan Cina buat. Okey, kita sekarang timbang berat rim ni berapa untuk korang. So guys, kita timbang berat dia bagi korang tengok. 8.95 kilo saja untuk rim NE24 daripada Race Vogue Racing. Okey, ini adalah forged rim, paling ringan dan juga paling tahan. Okey, pasang dekat kereta memang performance naik, bawa lagi sedap. Okey, Wan Cina ada 2 set ready stock yang baru sampai di kedai Wan Cina sini. Okey, kalau orang yang nak cari ini boleh datang cari Wan Cina lah. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kita nak review sikit rim Jepun yang sangat susah dijumpa di Malaysia dan juga untuk kereta FK8 dan FF5 yang banyak rosak ni guys. Okey, so itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cara ni cari Wan Cina. Thank you guys.